IQ ni. Abang agak makan kat kedai hari tu. IQ kedai dengan ustaz tu. Nama kedainya Sana'ah. Sekejap. Hai tu. Ibu sakit. Terima kasih. Tak ya tu. Awak dah pula. Macam boleh tahu ni? Takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Kenapa Zumi? Kenapa Zumi? Dah hujung. Comelnya nak rapang sikit. Cute. Sesuai lah. Dia punya warna kek kan. Kek aiskrim. Cai apa ada ni? Cai kar. Ini ni. Sedapnya. Oh ya. Ada ni ke susu kan? Sekarang ni kita orang buat masa kita Nuri. Buat usrah terakhir ya. Okey tu je. Kenapa tak? Ya last dah. Bye. Bapak balik. Kamu bisa cakap apa? Kamu bisa cakap apa? Dia. Kau vlog ke? Nuri ada vlog guys. Masalah dengan viewers Nuri. Orang kuat untuk hari ni. Tak ada lah. Nuri lagi kuat. Nuri mastermind. Oh Nuri ke mastermind? Ada lah. Kenapa dia macam makin berkurang? Sebab tadi dia memang tak panas full pun. Ni panas saja. Makanan yang kita orang order terlalu banyak ya. Birthday girl lah ni order. Ya dah. Birthday girl semua beli. Malu lah. Let's make makeup dia. Masih apa tak? Anu foto ke? Panas ni bang. Jangan pasal makan nanti je nanti tak cair ke tak cair takut cair tak cair ya, nak makan. Orang tengok dia punya ni je. Dah kecil nak saya lagi dasar pun sudah ada campuran awal daripada awal. Tak sempat rakam dia tadi je. Weh baci tu. Kamu yang main. Oh, sampai dia. Lagi sejam ni dia. Makan. Lagi berkat lagi berkat habis. Jangan makan di rumah. Tak ada apa. Ya
Cakap terima kasih untuk setahun. Lepas tu dapat pengalaman kondak usrah tu. Saya dapat rasa dengan Suha. Lepas tu terima kasih sebab surprise dengan. Lepas tu apa lagi? Terima kasih sebab kalau makan tu ada yang belanja. Bukan saya ya Allah. Lepas tu minta maaf salah silap. Memang saya masuk Yusra je macam santai je. Saya rasa macam kalau Yusra je rasa macam spend time dengan orang lain. Okay. Jadi lepas tu kadang nak dapat ilmu, jadi seronok lah, enjoy sangat. Okay, tu je rasa saya. Sebab mesti spend time macam tu. Walaupun introvert, so macam orang introvert kan tak senang nak borak ramai-ramai. Tapi benda ni kita rasa macam ada kawan, ada orang dekat. Masa terima kasih sebab macam kalau kita makan pun macam tak ada berkira pun hal duit ke apa. Terima kasih. Sama yang lagi dasar. Saya lah panjang. Macam terima kasih kat semua, Nurin, Aisyah, Kak Mujisa, Syamila, Balkis, Dahia, siapa lagi? Nadira, Kak Najwa dengan Kak Tika. Sebab setiap kali usrah kan kita gunakan masa semua orang kan. So terima kasih lah semua sebab sudi luangkan masa. So sama juga macam Nurin tadi, saya pun sebenarnya introvert. So, bukan setiap kali macam nak jumpa orang tu saya rasa macam malasnya nak jumpa orang macam tu lah. Tapi sebenarnya bila ada usrah ni macam at least saya tak adalah macam jumpa orang macam tu. Lepas tu macam jumpa orang sama je kan. Sebenarnya saya perasan lah bila ada usrah ni macam saya dapat buka lagi diri saya lah macam tu. Lepas tu terima kasih lah semua boleh keluarkan duit untuk bawah. Kita nak tahan gambar guys. Jadi kita nak set up. Masuk sini, masuk. Sini. Hai. Vlog. Tuh. Cuba korang ni. Hai, jumpa lagi. Bye. Cuba diri semua depan tu. Okay. Intro untuk vlog YE. Sekarang ni kita vlog siapa ni nama dia? YE. Sekarang ni kita orang ada ke Abdali. Katanya nak pergi bermusuh. Jadi tengok apa jadi nanti. Yan. Macam turis lah angkat-angkat pun. Cik A dia tak datang rehearsal. Now guys, kita nak masuk Boulevard. Boulevard yang dekat kawasan luar tu. Mana? Lemongrass
macam sushi jadi sedapnya. Oh, betul dapat. Sekarang kita orang duduk je dulu dalam kedai ni. Diorang kat luar macam apa, pilih-pilih menu sebab buku menu tu kat luar. Tapi ada je yang scan kat sini. Tapi tak apa, kita orang duduk dulu. Miso soup. Tak ada soup. Soup yang biasanya orang Korea makan dengan nasi. Miso soup. Awak nak pakai roti ke? Ini pakai roti. Oh. Awak nak apa? Betul. Nak satu? Weh, mana weh? Saya target Osaka je. Ini Boris. Ya. Baik, making. Awak rasa awak akan spend berapa? Sini je. Dan berapa? Oh, ni Target awak lah macam. Tahu tak trend tu? Paling sikit 200 ke? 200 kurang 50 je. RM200. Ringgit Malaysia. Tak kena jual. Dalam 30 je kot macam tu. Sebab kita top up 300, 50 je. Happy ada milkshake. First time kita nak makan dekat kedai yang mahal. Taklah mahal sangat-sangat pun. Ini mahal lah di Malaysia. Kita rasa kalau Jordan ni FYI mahal tu sebab currency. Currency je. Tom yam mangkuk kecil lebih kurang RM30. Aduh. Mahal ni. 30. Ambil dua mangkuk kecil RM60. Sekali makan dah beratus. RM53 11 sen. Nasi 1.5. 1.5 ke nasi tu? Ada kata 1.5. Tak apa. Bukan selalu habiskan duit. Ya ke? Pergi Sephora pun dah beratus. Assalamualaikum makna. Total guys. Kalau tak tambah apa-apa. Tak tambah maksudnya? Maksudnya nasi, tom yam, telur sahaja. Ini dah reality. Pasal dan kuning berpisah tiada. Senyum sikit. Tizer. Tak ada Bulu mata je, bulu mata dia. Zoom sikit. Nampak? Charming ni. Anya nya 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 nya. Anya nya 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 nya. Alah, setakat ni. Ni dia buka plastik kopok, dia letak. Lambat lah. Kena tunggu ni. Sifat fasihah. Sifat mak. Kita orang punya makanan. Bahagian kita orang akan membeli kek. Cari kek. Tapi Sekarang ni kita nak beli paparazzi. Berapa? Awak tak mahal. saya nak sikit je. Mana gitu? Separuh. Okay. Sama cakap. Paparazzi 4. Paparazzi ni macam roti boy kat dekat Malaysia punya version. Masa kita akan pergi Osaka beli cheesecake. Stay tuned. Baik. Okay, dapat time to beli Osaka punya cake cheesecake. Kaza. So saya first time nak try papa roti. Sedap lagi. Tapi mahal lah. Yang dah try bagi sepatah dua kata. Sedap. Tapi sama je rasa dia masa kat Malaysia. Tapi Malaysia murah. Lembut. First time reaction lembut je tak ni? Sedap. Sebab dia terlalu lembut. Nasi tadi kita orang tak makan lagi sebab tunggu lagi 2 ketul. Kita orang pergi beli air.
Studio. Tak sempat record. Lepas tu saya cakap pada sekarang tengah menunggu. Tengah tunggu air dengan kek. Sampai guys. Sekarang ni misi untuk happy birthday. Sekejap. First plan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Cia. Happy birthday to you. Birthday girl. Betul lah kawan tak bagi saya pergi Osaka. Tidak betul. Masa kita macam memang nak dalam hati kita sikit. Terima kasih. Tak gambar budak. Jangan coba lah. Tak gambar. Ambil gambar siapa? Awak coba. Ambil gambar pun. Ni. Okey. Okey. Ni bawa. Bukan. Bukan. Ada macam budak lah saya. Tapi kat sini memang kena kuning awak. Sebab tak boleh pakai coklat. Saya tengok dia dalam gigi dia. Tapi dah sampai lambat. Lambat. Kita buka tangan ni. Sebenarnya, baru nak cakap sebenarnya ada orang jumpa bagi saya. Nak juga. Tak sebut macam ni kau makan. Bawa dia biasa duduk. Ayo. Mana air ni? Tuan Nuri. Kalau saya nampak gemuk kan, edit bang saya tau. Mana boleh baca? Mana jangan sabar. Ada je bang dia jadi. Dia kenapa? Kalau kita berapa selalu dia dah. Siapa tahu betul gambar. Gambar saya elok ke tak tiba? Dalam video pun awak dia comel. Kalau dia dah elok. Dah? Go. We can do this. Semangat. Okay guys, kami dah siap makan. Tak apa nanti. Korang? Abi.
Okay, adik sekarang ni kita orang baru habis makan dan sekarang nak pergi Mumuso. Yeah. Nak station. Saya dah terlalu banyak tengok kamera dah. Penat dah. Jom. Sempat rakam. Awak. Gaduh nak gaduh. Blusher dia blusher. Mana air saya? Oh. Mana ni? Kaca. Syifa kat depan. Ni Syifa. Kita orang nak pergi M to the moon. M to the moon. M to the U. M to the Mu to the moon, to the so, to the muso. Macam ni lah kedai dia memusuh. Wow. Stok baru. Boleh rasa. Macam pipi orang lah. Macam bontot baby. nak ni. Sumpah nak ni. Ni best. Dah saya ni. Yang ni pakai highlighter pun boleh. Highlighter. 2 je. 3. Pok. 2. Mana jauh bukan ni? Ni. Macam bontot baby. Kan? Samanya bontot. Tapi kenapa keset? Jolan. Mana blush awak ini tu? Yang macam ni tapi lain punya. Okay, sekarang ni kita orang dah beli hadiah untuk Fasya. So, jom kita tengok reaction dia. Diorang tunggu kat luar. Okay, itu dia. Diorang dah habis. Ni daripada kami berdua. Daripada kami berdua. Tengok ah. Saya tengok apa yang awak nak tadi. Dia baru cakap ada. Okey dah. Ucapan tak kata ni. Memang hari ni memang surprise habis lah. Memang tak expect. Dah ada surprise lagi tak ada kan? Terkejut. Tak ada. Ya ada. Itu je untuk hari ni. Hari ni habis berapa total guys hari ni? Total hari ni ramainya kat Zara. Korang ni ikut. Alamak, makcik termasuk. Jom kelik. Kita nak balik dah. Nak kelik dah. Nak kelik dah. Kelik. Nah ni penat terkejut dah. Semua orang duduk belakang thumbnail. Thumbnail. Sekejap. Okay, rapat. Comelnya. Mak I rapat lagi. Sini comel. Sini cantik. Thumbnail.